Saya tidak mahu jadikan ini gelanggang politik parti ataupun kes. Ini bagi saya mohon arau sabar dan meneliti laporan dulu. Ini bukan soal Tun Daim Zainuddin pribadi. Ini soal kalau baca report umpamanya hubungan dengan penasihat menteri untuk ada hubungan menteri luar negara, ya. Dan ini bukan sekadar lobby kebebasan. Ini mempertikai seluruh sistem negara dan mempertikai kedudukan kerajaan, ya. Jadi saya baca setakat yang kalau yang Muhammad Arau dengar satu, dia bukan semata kes untuk pertahankan satu tokoh. Betul dia nak angkat kedudukan tokoh tersebut, tetapi yang dikemukakan dalam laporan itu memperhatikan seluruh sistem dalam negara ini dan rencana untuk menjatuhkan kerajaan kena timeline itu dari Ogos sehingga pilihan raya. Ini bukan soal sekadar membebaskan salah seorang daripada pertuduhan. Jadi saya mohon dalam kes ini mungkin saya tidak dapat berikan keterangan yang lebih daripada itu, tapi sekurang-kurangnya dengar dulu penjelasan Majlis Keselamatan Negara ataupun PDRM, kerana yang saya baca sebahagiannya tadi, kalau Arau dengarlah, ya, bahawa yang dibangkitkan itu bukan hanya spesifik kes, dia bangkitkan itu pertikai seluruh sistem dalam negara. Sebab itu kita anggap ini satu hal yang serius. Umpamanya melibatkan Bankers International. Ini apa dia? Untuk menjejaskan kekuatan ekonomi kita. Takkan itu nak sokong kerana politik berbeza. Kena ada kearifan, kewajaran memikir dan merenung di antara kepentingan parti dan kepentingan negara. Saya sebut sini ya, bankers mendapatkan penyertaan ahli-ahli politik mempertikai di parlimen. Ya, kalau soalannya itu soalan tentang kes, okey, atau tentang tidak adil, okey. Tapi ini pressure and accountability and mempertikai kewibawaan sistem negara dan institusi-institusi dalam negara. Dan ya, maklumat saya dinasihatkan oleh PDRM dan Jabatan Pegawai Negara supaya terhad, supaya jangan kaitkan nama ataupun syarikat atau negara kerana masih dalam proses siasatan. Itulah sebabnya. Kalau tidak, saya boleh anggap terbuka. Ya, tapi yang saya nak rayu satu saja. Kita ambil sikap terbuka. Kerana sebahagian saya dengar semalam, sebahagian daripada ahli Muhammad membangkang juga faham. Jangan kita anggap, jangan kita naif ataupun tidak mengikuti bahawa bila mari soal kepentingan negara, ya saya soal kritik saya terima. Saya tidak pernah lapor kerana ahli Muhammad kritik Perdana Menteri, maka itu jadi isu. Saya jawab kadang-kadang. Tetapi ini bukan soal kritik kepada Perdana Menteri. Ini usaha sabotaj kerajaan dan negara. Apa hubungan umpamanya untuk perancangan teliti menggunakan international media dan bankers daripada masa itu sehingga pilihan raya? Itu tentu saja. Saya tidak fikir, sekarang saya faham, saya tidak fikir semua ahli pembangkang akan merestui, walaupun katanya ini mungkin memberi manfaat kepada mereka untuk bersekongkol dengan usaha yang sedemikian. Dan kalau besok tahu orang yang yang nak dipertahankan oleh yang Muhammad Arau itu di antara kelompok Zionis terkemuka, kelompok Zionis terkemuka digunakan dalam program ini, projek ini, dan nanti tunggu sabar, entah seminggu tu 2 minggu, bila keadaan ini terbongkar boleh diceritakan. Apa kita nak pilih, nak pertahan, tak ada orang lain dalam dunia
untuk pertahankan kedudukan kita, selain daripada merujuk kepada tokoh Zioni memang jelas menentang Islam dan negara-negara yang mempertahankan Gaza, dan apalagi dengan kenyataan kita semalam.